Kisah sudah padam dari kita, selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama, kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Ia bukan setakat membongkar kisah, ia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu risikan dan isi surat kandungan Rui de Araujo. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Tuan yang terutama harus tahu bahawa Sultan Melaka hanya boneka yang tidak dihormati dan ditakuti. Baginda hanya berada di kediamannya sebagai pemerhati. Bendahara, bapa saudara kepada Sultan, menguasai pemerhatian dan seorang yang licik dan mempunyai hubungan baik dengan orang-orang penting di Melaka. Sultan cuba untuk mengambil ahli beberapa urusan negara, tetapi gagal berbuat demikian. Rakyat dan orang asing tidak menyukai beliau dan menanti akan kejatuhan beliau. Tuan yang terutama, tidak diragukan kebanyakan hulu balang dan prajurit tidak setia dan akan mengangkat senjata melawannya apabila tiba waktunya nanti, kerana mereka adalah tentera upahan seperti orang-orang Jawa dan saudagar-saudagar besar yang telah menjadi mangsa bendahara. Saya tidak bercakap dengan orang asing atau yang tidak pernah tinggal di Melaka. Mereka juga mempunyai keinginan untuk menghancurkan beliau. Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah mencipta seseorang yang sangat kejam ke atas orang Kristian dan bangsa-bangsa lain. Bendaharalah orang yang bertanggungjawab mengkhianati dan merampas harta benda kami, rombongan ekspedisi Lopez de Sequeira. Rancangan beliau adalah untuk membunuh kami semua di darat dan kemudian merampas kapal-kapal kami. Walau bagaimanapun, apabila rancangannya gagal dan kapal-kapal kami dapat berlayar keluar, bendahara memberikan alasan beliau tidak terlibat memberi arahan, malah tidak tahu menahu akan kejadian tersebut. Beliau menyalahkan orang Jawa dan Gujarat, bahkan berjanji akan menghukum mereka. Bendahara berkata, beliau mahu Portugis berdagang di Melaka, tetapi menjadikan kami tahanan tanpa memberikan kami barang-barang keperluan. Jika tidak kerana bantuan Naina Catu, kami telah kebuluran semasa dalam tahanan. Kepadanya, Tuan yang terutama, kami berhutang budi. Atas permintaan Naina Catulah, kami dibebaskan oleh bendahara dan diberikan rumah sewa serta wang. Bendahara berjanji akan menggantikan kembali barangan yang telah mereka rampas kepada kami. Kami percaya apabila kapal yang membawa surat ini ke Goa berlayar, kami akan dihantar semula ke penjara. Begitulah pendapat sesetengah orang. Namun jika itu tidak berlaku, mungkin beliau gentar Tuan akan datang ke Melaka. Kami berharap dengan izin Tuhan, Tuan akan sampai dalam masa 5 bulan mendatang. Jika bendahara tidak takut akan kedatangan Tuan, pada hemat kami, tentunya kami tidak akan bernyawa lagi. Kerana kami tahu, Tuan yang terutama mempunyai perancangan lebih daripada apa yang kami pinta, tidak perlulah kami sebutkan berulang lagi di sini. Cukuplah bagi kami menyampaikan hasrat kami kepada Tuan. Kami serahkan hal ini kepada Tuan. Semoga Tuhan melindungi kami dari bahaya dan kemurungan yang terpaksa kami hadapi ini. Tuan, seandainya kita kurang bernasib baik, Tuan yang terutama tidak dapat datang atau tidak dapat menghantar sesiapa pada tahun ini, adalah lebih baik sekiranya Tuan dapat memalkumkan kepada kami secara sulit sebelum kami berputus asa.
Tidaklah mustahil Tuhan akan menyelamatkan kami dari tempat ini pergi ke tempat lain yang lebih selamat. Tuan, pandangan kami orang-orang yang bakal dihukum gantung. Jika Tuan berhajat untuk datang, seandainya dalam perjalanan nanti Tuan berjaya menawan jong-jong Melaka, janganlah dizalimi mereka, tetapi jadikan mereka tebusan untuk membebaskan kami. Apabila tiba di sini, hendaklah segera menghantar utusan memberitahu bendahara bahawa Tuan datang dengan damai dan tidak mahu berperang dengan Melaka, dengan syarat Sultan bersetuju untuk membebaskan kami. Melalui cara ini, mereka akan tunggu dan lihat sehinggalah kami diserahkan dengan selamat kepada Tuan. Selepas itu, bolehlah Tuan mencari alasan untuk berperang. Bendahara berhasrat menghantar kami ke pendalaman sejauh 3 atau 4 lig supaya kami tidak dapat dihubungi oleh Tuan. Dengan itu, jika Tuan yang terutama tidak dapat perkabaran tentang kami, maka kami telah disembunyikan. Tuan, Naina Catu meminta kami menulis bagi pihaknya supaya segala pertolongan yang beliau berikan kepada kami tidak sampai kepada pengetahuan orang Islam di Cochin. Beliau khawatir berita akan sampai kepada bendahara dan beliau akan berada dalam kesulitan. Naina Catu telah membantu mengirimkan kepada Tuan surat ini melalui seseorang bernama Abdullah. Moga Tuan yang terutama mengeluarkan arahan supaya Abdullah dibayar wang bernilai 20 cruzados sebagai ganti kepada wang yang telah beliau pinjamkan kepada kami. Tuan yang terutama, santunilah beliau kerana beliau sering membantu dan menunjukkan rasa simpati kepada kami. Beliau sanggup mengambil risiko membawa surat ini kepada Tuan. Tuan yang terutama, hendaklah datang dengan menunjukkan kekuatan dengan segala kekuatan yang ada supaya mereka merasa gentar. Alangkah baik jika boleh tunjukkan kepada mereka kebesaran Raja dan Tuhan kita.